lil-fami yatimmu wal maftuhu bil fathi fahami, iaitu dengan menurunkan bibir bawah beserta rahang bawah. Yatimmu akan sempurnalah, wal maftuhu akan terbukalah, bil fathi fahami, sempurnalah bukaan fathah kita. Sebut hamzah fathah bukan hamzah fathah Kalau dibaca juga bismillahi bukan bismillahi. Ingat, bacaan tidak akan bunyi begini kalau anda betul-betul mengikut panduan kesempurnaan harakat yang sebenar. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Itu cara yang sebenar untuk bukaan fathah. Begitu juga dengan kasrah. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, senyuman tidak. Sebaliknya Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang sepatutnya berlaku. Okey? Jadi dalam buku panduan ini patutlah anda memiliki sebagai seorang Muslim, wajib untuk anda ada. Dan part yang saya paling suka dalam buku ini bila disebut oleh Al-Alamatul Syaikh, katanya فَإِنْ تَرَى الْقَارِئَ لَنْ تَنْطَبِقَ, jika anda melihat ada pembaca yang tidak mengikuti ataupun tidak melakukan, tidak mengaplikasikan, ya, shifahuhu bid-dhammi kun muhaqqiqa. Kalau seseorang itu sedang membaca dan kita tengok mulut dia itu tidak menunjukkan ke arah dhammah, kun muhaqqiqa, iaitu perbetulkanlah bacaan seseorang yang kita nampak itu. Jadi wajib juga ke atas kita Muslim yang sudah tahu